Salah satu kelebihan simpanan emas bersama Public Gold adalah kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila tuan-puan perlukan tunai. Dalam banyak-banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risaukan susah untuk jual balik emas tersebut. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Tuan-puan boleh je bawa gold bar ataupun dina yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Tuan-puan tak perlu risaukan tentang tawar-menawar atau kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan keturunan emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas tuan-puan dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui apps Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank dalam masa 1 ke 3 hari bekerja. Inilah sebab kenapa Public Gold jadi pilihan yang ramai. Emas tuan-puan bukan sekadar cantik untuk disimpan, tapi mudah ditukar kepada tunai bila perlu, sama ada nak rolling business, bayar perubatan, tampung keluarga kecemasan. Simpan emas bersama Public Gold berikan ketenangan fikiran. Bukan je melindungi daripada kekayaan, tetapi bila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Jadi nak bermula macam mana? Tuan-puan boleh terus tunjuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.